Baik, dapur komuniti yang selama ini menjadi talian hayat buat ribuan rakyat Palestin terpaksa ditutup berikutan sekatan berterusan oleh Israel. Badan amal itu tidak lagi dapat beroperasi kerana sudah kehabisan gas memasak, air dan bekalan bahan mentah. Rakyat Gaza sebelum ini amat bergantung kepada dapur komuniti untuk meneruskan kehidupan kerana mereka sendiri tidak mampu membeli makanan berikutan harganya yang berganda di pasaran, dan sejak sekatan Israel, bekalan bahan mentah sukar didapati. Keadaan itu dikuatiri akan memburukkan lagi krisis kelaparan di Gaza, ditambah bekalan air yang sukar untuk diakses selepas Israel memotong bekalan elektrik. Sejak awal Ramadan, rakyat Gaza juga tidak dapat menikmati sajian daging kerana tiada bekalan. Malah kedai daging serta restoran juga tidak dapat beroperasi. Sementara itu, Program Makanan Sedunia WFP berkata, tiada makanan memasuki Gaza sejak 2 Mac lepas, ekoran penutupan semua lintasan sempadan untuk bekalan kemanusiaan dan komersial. Sekatan Israel yang memasuki hari ke-15 telah menyebabkan harga makanan komersial melambung, manakala sebahagian makanan ruji meningkat 200%.